Nama siapa? Hazmah. Acik Azmah, acik lelaki? Nanang. Nanang. So, Acik Azmah dengan Nanang dari Kulai. Kulai telah di Sol. Acik, dah berapa lama acik tunggu sangat nak datang kat sini? 4 tahun. 4 tahun, geng. 4 tahun. Tengok. Lepas tu hari ni baru jadi. Alhamdulillah, lama acik follow kita. Lama. Memang lama 4 tahun. Mula tu tengok dulu. Lepas tu cakap belum lagi. Lepas tu dah habis kerja tu datang. Kebetulan hari ni cuti. Acik kenapa dalam banyak-banyak kedai Boyjan juga acik pilih? Tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Pertama dia Islam. Lepas tu dia boleh runding harga. Oh, runding harga. Macam tadi apa acik cakap suka sebab dia jujur ya acik. Dia jujur. Nampak ya acik mukanya jujur tu. Nampaklah jujur dia. Nampak jujur. Tapi dia macam harga kasih sayang dia bagi. Alhamdulillah. Apa yang kita minta dia bagi. Acik sayang Boyjan tak acik? Sayang gitu. Sayang. Kalau tak sayang tak ikut 4 tahun. Alhamdulillah. Lama. Lama. Acik layanan saya, Mok Cik okey tak acik? Layanan okey macam anak dengan mak. Acik ada nak cakap apa-apa tak dengan Boyjan ke apa ke? Bagi. Bos Ijan. Bos Ijan terima kasih banyak-banyak sebab bagi harga yang mak cik nak. Alhamdulillah. Happy tak? Happy sangat. Happy sangat. Happy acik? Happy. Akak? Happy sangat. Alhamdulillah. So ada tak nasihat untuk kita orang? Anggaplah kita orang anak-anak acik kat sini. Okay, kalau berniaga tu jujurlah, tak tipu-tipu lah. Gitulah nasihat. Mudah-mudahan rezeki berkat. Anak-anak je lah. Itu je. Itu je. Ada nak penambahbaikan lagi tak apa-apa acik kat gudang ni? Idea-idea ke ada tak? Ada kurang tak asyik kat gudang ni? Besarkan lagi ke? Kalau boleh besarkan lagi lah. Besarkan lagi.